Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Akif Hamzah bin Wan Zainal Abidin, nombor matrik 24330110. Dan nama saya pula Muhammad Adam bin Muhammad Naim Muka, nombor matrik 2433009. Nama saya Muhammad Amin Safwan bin Ismail, nombor matrik 2433001. Nama hamba adalah Muhammad Faris bin Irawan, nombor matrik 2433003. Nama saya Ahmad Syukri bin Abdullah, nombor matrik 2432002 daripada kos MS32. Nama saya Muhammad Hafiz bin Hamzah, nombor matrik 233022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih yang hadir pada pagi ini. Pada pagi ini kita akan membuat pencalonan Ketua Kampung bagi Durian Runtuh bagi sesi 2026. Di sini kita ada dua calon yang akan bertanding bagi sesi ini dan mereka akan memperkenalkan diri dan juga memberi manifesto mereka. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penduduk Kampung Durian Runtuh. Nama saya Wan Akif Hamzah bin Wan Zainal Abidin, nombor calon 2433010. Saya pernah memegang jawatan sebagai Ketua Kebajikan bagi Kampung Durian Runtuh pada tahun 2024. Dan pada tahun ini, saya akan mempertandingkan diri saya di dalam Ketua Kampung Durian Runtuh pada sesi 2026. Tujuan saya melantikkan diri saya dalam pencalonan ini adalah untuk mendengar suara-suara rakyat dan juga menaik taraf kampung kita supaya lebih maju. Jadi, saya meminta kepada semua rakyat-rakyat penduduk Kampung Durian Runtuh untuk mengundi saya. Undi saya. Nama saya Muhammad Adam bin Muhammad Naim Muka, nombor calon saya 2433009. Saya pernah memegang jawatan kuasa sebagai Ketua Kampung pada tahun 2023 dan 2024. Pada ketika itu, kampung dalam keadaan baik dan dalam keadaan aman damai. Dan untuk tahun ini, saya akan menjanjikan pada warga-warga kampung, kampung kita akan lagi lebih naik taraf seperti futsal, masjid, jalan raya dan lain-lain. Saya akan menjanjikan benda itu kepada warga-warga kampung. Semoga terus pilih saya. Aku rasa lah Adam lah calon yang terbaik ni aku rasa. Tak boleh jadi ni. Kena menang juga. Okey. Assalamualaikum. Nama apa? Syukri. Syukri Okey. Jumpa saya dekat bilik anggrek, okey? Okey, baik. Assalamualaikum. Syukri. Boleh duduk sini. Cik Syukri, tujuan saya panggil Cik Syukri ni sebenarnya untuk tolong saya dalam undi. Kemudian saya dengan calon 2433009 iaitu Adam sama taraf. Jadi saya nak tambahin satu je. So saya rasa Cik Syukri seorang yang boleh undi, betul tak? Betul. Kalau saya minta Cik Syukri undi untuk saya boleh tak? Tapi saya bagi bayaran. Macam mana? Berapa bayaran yang nak bagi? Saya bagi dalam 100,000 boleh? Boleh? Betul? Betul. Okey, cukup lah. Saya bagi baik juga. Okey, ini Cik Syukri Okey, terima kasih. Kau buat ni? Kau guna kau SPRM lah. Salah ni kau rasa ni. Sekejap lah. Assalamualaikum tuan. Saya Ahmad Syukri, saya dari Kampung Durian Runtuh. Saya nak melaporkan ada kes kejadian, ada kes rasuah dekat sini di Kampung Durian Runtuh. Okey, Encik Syukri, saya faham dengan kes Encik Syukri ni. Untuk itu boleh tak saya minta Encik Syukri untuk datang ke pejabat SPRM untuk
kami dapatkan keterangan lebih lanjut lagi tentang kes Cik Syukri ni, and hopefully Cik Syukri dapat bagi kerjasama dengan kami. Cik Syukri? Okey, terima kasih bagi penduduk Kampung Dua Runtuh yang telah melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi untuk sesi 2026 ini. Di sini, saya telah mendapat markah undian tertinggi untuk calon ketua kampung kita. Dan beliau akan menggalas tanggungjawab dan membangunkan kampung kita, iaitu calon kita 2433010. Dipersilakan untuk memberi sepatah dua kata. Terima kasih semua, terima kasih. Saya berjanji akan menjalankan tanggungjawab saya dengan baik dan akan menjadi ketua kampung Dua Runtuh pada sesi 2026 dengan lebih baik dan lebih maju, dan juga saya berjanji kampung kita akan bangun dengan lebih baik. Tuan. Nanti, tunggu dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya pegawai SPRM dari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Saya ingin menahan Tuan Wan Akif kerana beliau disyaki terlibat dengan rasuah. Kes beliau ini akan disiasat di bawah Akta Seksyen 17-B Akta SPRM 2019 kerana memberi rasuah kepada penduduk kampung untuk mendapatkan sokongan undi. Untuk itu kami terpaksa menahan Wan Akif ini untuk siasatan lanjut. Diminta kerjasama daripada pihak Tuan Akif untuk ikut kami ke pejabat SPRM. Lagi sama tuan. Tolong. Tolong. Bagi sama. Saya tak apa-apa pun tuan. Saya tak rasuah pun. Tolong tuan. Tuan, saya berani saya lagi ni tuan. Oh, pergi tuan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebagai pembukaan, video ini akan membicarakan tentang Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, iaitu dikenali sebagai SPRM, serta peranan pentingnya dalam memastikan negara bebas daripada amalan rasuah. Rasuah bukan sahaja merugikan negara dari segi kewangan, malah boleh menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap sistem pentadbirannya. Oleh itu, pertubuhan SPRM merupakan satu langkah penting dalam membina sebuah negara yang bersih, tulus dan berintegriti. Seterusnya, kita akan meneliti misi, visi dan objektif SPRM yang menjadi panduan dalam setiap pelaksanaan tugas mereka. Misi SPRM ialah menerajui usaha pencegahan rasuah di Malaysia dan menjadikan SPRM sebagai organisasi yang dinamik dan progresif melalui pembangunan kapasiti dan capability yang berterusan. Visi SPRM ialah untuk menjadi sebuah organisasi yang unggul dalam membanteras rasuah serta diiktiraf di peringkat nasional dan antarabangsa. Manakala objektif pula, membanteras segala bentuk rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan secara berterusan. Selain itu, menguatkuasaan undang-undang secara adil, meningkatkan kesedaran masyarakat tentang integriti, memperkukuh sistem tadbir urus yang baik. Berdasarkan misi, visi dan objektif ini, SPRM berusaha membina budaya kerja yang beretika.